Aku bukan materialistik, tapi aku demand lelaki provider. Aku tahu ramai yang akan anggap aku ni materialistik, memilih atau mungkin lebih teruk nak mengharap lelaki yang boleh bagi segala-galanya. Tapi kalau kau berada kat tempat aku, kau pun mungkin akan buat benda yang sama. Aku membesar dengan mak ayah yang susah. Ayah aku seorang yang tak bertanggungjawab, kadang kerja, kadang tak, dan duit selalu tak cukup. Dari kecil aku dah rasa macam mana peritnya hidup bila asyik kena berkira dengan duit. Kadang-kadang nak beli barang dapur pun kena fikir 2 kali. Aku tengok mak banyak menangis. Bukan sebab dia tak bahagia, tapi sebab dia penat sangat kena fikirkan semua benda sendirian. Jadi, bila aku besar, aku dah tanamkan dalam kepala, kalau aku nak kahwin, aku nak lelaki yang boleh provide untuk keluarga. Bukan nak kaya raya sangat pun, cuma cukup untuk aku rasa secure. Aku nak tidur dengan tenang, tak perlu fikir esok nak makan apa, cukup tak duit nak beli susu anak. Aku tak nak ulang hidup mak aku. Bukan aku tak nak kerja. Aku kerja juga. Aku ada gaji sendiri. Tapi aku percaya, kalau lelaki tu betul-betul sayangkan aku, dia takkan berkira nak tanggung aku. Lelaki yang mampu bagi aku rasa tenang, rasa selamat, itulah lelaki yang aku cari. Salah ke kalau aku nak rasa dilindungi bukan hanya dari segi cinta, tapi juga kewangan? Aku pernah cuba terima lelaki yang belum stabil, berfikir boleh usaha sama-sama, bina hidup dari bawah. Tapi ujung-ujungnya aku yang pening kepala. Dia pula ambil mudah, lepas tu aku yang kena settle semua. Aku trauma dengan hidup macam tu. Bila aku cakap aku nak lelaki yang boleh provide, ramai tuduh aku pentingkan duit materialistik. Tapi cuba fikir, ada ke perempuan yang nak hidup susah? Ada ke perempuan yang suka tidur malam dengan air mata sebab fikirkan masalah kewangan? Aku tak minta banyak, cuma aku nak lelaki yang faham apa itu tanggungjawab. Aku nak lelaki yang tak berkira bila bagi nafkah, yang tak bagi alasan bila aku perlukan sesuatu. Aku nak lelaki yang tahu menjadi ketua keluarga tu bukan sekadar cakap, tapi memang tanggungjawab dia. So, kalau orang nak cakap aku perempuan demand, tak kisahlah, aku cuma nak hidup yang selesa dan bahagia. Salah ke kalau aku nak lelaki yang betul-betul boleh jaga aku? Aku bukan materialistik, aku cuma realistik. Oh, aku teringat mak aku dulu sakit buah pinggang. Jadi aku belikan kapsul bawang dayak untuk dia. Aku rasa kalau mak aku boleh cuba, mungkin boleh bagi manfaat untuk kesihatan buah pinggang dia. Sebab produk ni dikatakan bagus untuk sokong fungsi buah pinggang dan bantu buang toksin dalam badan. Bawang dayak ni juga dikatakan dapat membantu kurangkan bengkak pada kaki yang kadang-kadang disebabkan masalah buah pinggang. Mak aku nampak perubahan positif selepas cuba. Jadi aku teruskan juga amalkan untuk kesihatan aku sendiri.